Korang dah tahu belum? Anwar Ibrahim sah sertai pasukan Star City FC bagi musim baharu Liga Super. Jom kita masuk ke sisi terang kebangkitan Star City FC bersama Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim masuk. Kenalkan, Anwar Ibrahim, umur 27 tahun, anak Jati Kota Baru, Kelantan. Dia ni mula kerjaya profesional dengan Felda United pada tahun 2018. Lepas tu pergi Selangor, kemudian KL City. Masa dengan KL City tu, dia salah seorang skuad penting yang menjulang Piala Malaysia 2021. Musim lepas pula, dia beraksi dengan Negeri Sembilan. Tapi, yang lagi mind-blowing sebenarnya adalah kisah di sebalik pasukan yang dia masuk ni. Star City FC ni sebelum ni, nama dia Immigration FC. Dan korang tahu tak? Kelab ni ditubuhkan oleh Jabatan Immigration Malaysia pada tahun 2015 kat Putrajaya. Masa tu bukan kelab besar pun. Diorang cuma main kat Liga Bawahan Kuala Lumpur je. Bayangkan, dari cuma sebuah kelab jabatan kerajaan main kat Liga Bandar, diorang merangkak naik satu tangga demi satu tangga sampai tembus ke Liga Super. Dan masa musim pertama diorang kat Liga Super, ramailah haters yang ingat diorang ni akan jadi lauk. Pendatang baru kan, confirm kena bantai. Tapi tak, diorang berjaya habiskan Liga kat tangga ke-6 dengan 32 mata. Siap potong beberapa kelab negeri yang dah berpuluh tahun wujud. Pada 1 Julai lepas, kelab ni rasmi tukar nama jadi Star City FC. Kekal berpangkalan kat Stadium Tuanku Syed Putra, Perlis dengan bawa slogan baru The Pride of the North. Tak cukup dengan tu, diorang siap bawa masuk coach dari Australia, Mehmet Durakovic, dan 14 muka baru. 11 pemain lokal, 3 import, dan Anwar Ibrahim ni salah seorang daripada line up tim tersebut. Sasaran diorang untuk musim ni bukan takat nak survive, bukan juga cuma nak duduk tengah liga je, tapi diorang sasar nak masuk top 3 liga super. Betul lah, orang kata genggam bara api biar sampai jadi arang. 10 tahun diorang genggam, sekarang dah mula nampak apinya. Liga bermula 21 Ogos ni. Persoalannya, korang sebelum ni dah pernah tahu belum tentang player Anwar Ibrahim ni? Atau memang dah ada yang fans? Cuba komen.